Jom Jamal sikit. Kalau korang kena beli makanan Thai yang padu dekat Johor, korang kena try Rusim Thai dekat Paradise Mall ni. Masuk je restoran dia, vibe terus rasa tenang. Interior dia cantik, clean, modern dan memang selesa untuk lepak makan dengan family atau kawan-kawan. Yang ni adik-beradik Jamal try cashew nut chicken stir fry. Rasa dia memang ngam. Ayam rangop dengan sos manis masam dia memang buat bertambah makan. Lepas tu, wajib juga order tom yum Thai seafood dia. Kuah dia pekat, pedas masam dia balance, seafood pun fresh. Memang jenis tom yum yang sekali hidup terus buka selera. Akak Jamal suka juga dengan basil fried lala clams ni. Aroma basil dia memang beraroma. Lala pun fresh. And kalau korang datang sini, jangan skip minced chicken omelette dia. Telur fluffy dengan isi ayam cincang memang comfort food. Makan panas-panas dengan Thai fragrant rice ni memang tersandar. And last kali, dessert and air dia pun sedap. Coconut ice cream creamy dengan rasa kelapa yang legit. Pair pula dengan Thai milk tea dan Thai ice lemon tea. Memang komplit lah. Semua menu yang ada pada Jamal makan ni adalah menu baru dekat Rusim Thai. Sebab itulah korang wajib cuba. Honestly, kalau korang tengah cari hot Thai food dekat JB, Rusim Thai dekat Paradigm Mall ni memang kena masuk list. Sebab adik dah Kak Jamal approve.